Hello, Assalamualaikum penonton Impian semua. Kali ni saya berada di Ceras Taman Connaught. Ada sebuah rumah yang sangat cantik hiasannya sebab semua dia buat sendiri. Dan benda ni dibuat oleh seorang cikgu. Jadi kita nak pergi tengok rumah dia. Jom ikut bersama saya. Assalamualaikum. Salam. Hai. Selamat datang, jumpa masuk. Hai, terima kasih Impiana. Okey, untuk konsep rumah saya, kalau yang ini dia tak ada spesifik konsep tau. Cuma untuk saya lebih selesa warna-warna yang cozy, warna-warna warm, ada hijau, hitam, basic color, warna safe untuk lelaki. Ada sikit-sikit warna kuning untuk naikkan warna. Untuk spesifik yang macam kita tengok dalam ni, saya tak kata 100% konsep ini ataupun konsep sebaliknya, tapi lebih kepada ketenangan lah untuk saya duduk, untuk selesa. Okey, kalau tengok dekat sini, ini special tau, unexpected case. Ini sebenarnya kapet. You all boleh beli dekat online. Cuma nak cantik sebenarnya tengoklah design, tak adalah terlalu nampak macam kapet je. So ini murah je, cuma saya letak kapet. Lepas tu ada frame sikit, ada LED dengan lampu bagi dia naik seri lah. Tak nak terlalu boring sangat warna hitam, so ada warna kuning sikit kat situ. Wah, besar meja makan cikgu. Ini buat sendiri ke macam mana? Ini lagi salah satunya special kat rumah ni. Untuk tim Impiana, untuk meja ni sebenarnya dia basic datang dengan 6 seater. Tapi dia ini saya gunakan pintu yang terbuang. Kalau tengok kat sini, mari kita tengok. Ini pintu dapur. Okay, so saya just letak je alas untuk jadikan 8 seater. So dia banyak space sikit lah untuk family yang besar macam saya. Oh, sebenarnya ini pintu lah. Ini pintu. Kalau dia tengok nak percaya lagi, jom kita tengok. Dekat sini ada lubang pintu ni. Alah. Pintu guys. Pintu sahaja. Sebenarnya meja ni 6 seater. So saya besarkan sikit lah. Untuk side ni, ini antara nak kata art berat jugalah ya. Sebenarnya 2-in-1. Jadi sebagai decoration, dan bila you anak ibu you datang family member, you angkat, you main dia dekat sini. So sebenarnya tak ada space. Bila dia gantung kat dinding takut ni kan. So bila dia letak kat sini macam nampaklah sentimentik sikit lah punya tu. Boleh terangkan sikit konsep living room cikgu ni. Cikgu lebih suka kepada flora pokok-pokok ke macam mana? Okey, untuk living room, kalau tengok konsep rumah saya, living room banyak lebih kepada konsep greeny, hijau-hijau sikit, ada daripada hitam, ada warna-warna coklat. Bila hitam dengan coklat dia terlalu boring. So sebab tu saya tambah sikit hijau-hijau bagi dia nampak fresh, dan semuanya artificial, tak ada bunga hidup. Untuk dinding ni basic lah, normal basic dia datang dengan warna putih. So saya tak nak nampak terlalu plain, terlalu boring. Saya letak wallpaper warna yang seakan warna kita punya konsep. Lepas tu letak sikit macam galeri gambar, ada sikit lampu-lampu warm untuk dia bagi naik seri. Ini pun semua barang-barang yang bagi saya mampu milik dengan harga yang murah untuk kita buat bagi naik seri sikit. Banyak sangat art berat kan. Ini salah satunya barang-barang yang saya guna barang recycle. Yang ini sebenarnya meja kopi, cuma mungkin owner yang lama dia buang disebabkan ada masalah dari segi kaki. So saya ambil cat balik warna hitam, saya alaskan dengan saya punya cushion yang sedia ada untuk jadikan dia meja kopi. Dia boleh combination antara sedia ada, nampaklah rare sikit dekat sini. So dia punya basically kaki tu cushion punya cushion. So kalau tetamu datang, kita remove ini, so kita jadikan sebagai alas untuk duduk jugalah. Mantap je, multifunctional. Cikgu cat balik ke kabinet tu? Untuk side ni pula, yang ini saya beli dekat Subang, dekat kedai-kedai barang yang dah recycle lah. Barang-barang yang recycle asalnya datang dengan warna-warna yang bukan saya punya theme, warna-warna coklat. So saya decide untuk cat balik hitam, jadikan dia sebagai satu, sebab saya suka bergambar dekat cermin. Ini salah satu macam tempat kita bergambar lah dengan family ke personal lah, untuk nampak lebih wow sikit lah. Okay, faham. Ni tempat berbawah OTD lah. Berbawah OTD, wajib orang kata lah. Cikgu tak datang boleh tengok bilik? Boleh, jom kita tengok bilik. Okay, jom saya bawa Impiana masuk master bedroom saya. Okay, inilah bilik utama untuk rumah ni.
Bilik dia just nice. Untuk orang bujang, nak kata besar pun tidak, just nice. Ada katil, saya gunakan frame satu, ada greeny sikit, lampu, wardrobe basic. So ada space sikit untuk solat ataupun buat kerja sikit pun dah okey dari sini. Cikgu memang suka terap konsep minimalis lah. Betul, untuk sama juga, cuma dalam bilik saya tak terlalu crowded. Compare yang kat depan dah macam nampak macam hutan sikit kan. Tapi dalam bilik saya lebih relaxing, sebab kita nak cozy, nak relax-relax, nak tidur sahaja. Okay, apa yang mahal dekat rumah ni? View dia. Antara salah satu sebab saya beli rumah ni adalah balcony dengan dia punya view TikTok. Wah, betul lah cikgu. Ada KLCC, Kan? ada KL Tower. Itu menara apa tu? 156 kan? RX RX pun ada, cuma terlindung. Lagi satu dia ada hijau lah. Memang kena konsep dalam dengan luar on point. Scenery, green ni. Okey, terima kasih cikgu bawa waktu jalan-jalan rumah. Sama-sama Impiana. Terima kasih sudi datang ke rumah saya. Alright, okey.